Sebenarnya benda ni aku dah husya lama tau, lalu dekat aku punya FYP tempat bakar barbecue 2 in 1. Kita nak bakar-bakar sate ke, nak barbecue ke, dia ada klip dekat sini. Yang ni dia jenis yang bertutup tau. Dia 2 in 1, 2 side pun boleh. Korang boleh bakar-bakar dekat sini, dan dekat sini pun boleh. Ada bagi juga tempat untuk grill. Contoh kalau korang nak letak arang, dua-dua side pun boleh. Arang dekat sini, boleh bakar sate, jadi lagi luas. Tapi kalau korang tak nak pakai yang ini, korang boleh letak arang dekat bawah, dan yang ni untuk grill daging ke apa ke, stick ke boleh. 2 in 1. Dua-dua boleh pakai. And then kalau korang nak pakai satu je pun boleh juga. Yang ni dia boleh tutup. Yang ni best. Dia boleh tutup, and then korang boleh lock lah dekat sini. Bila lock, korang boleh alih-alih tempat dia guys. Nak pergi mana-mana, hiking camping ni memang padu guys. Ini tempat keluar asap dia, boleh buka dan boleh tutup. Harga dia murah je. Korang akan dapat full set macam ni. Aksesori yang aku tunjukkan tadi ni, semua ni korang akan dapat dekat beg kuning. Nak bakar-bakar senang ada ni. Okey, murah je.